Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi. So, hari ini 6 Disember, hari Sabtu. Saya, seperti yang korang baca title dekat bawah, saya dengan cousin saya sepatutnya nak pergi ke konsert Inul di Pening. Tetapi konsert tersebut dibatalkan. Nak buat macam mana kan? Cousin saya lah, dia kecewa sikit sebab dia adalah die hard fan Inul since daripada sekolah menengah tak silap. So dia looking forward sangat lah nak pergi konsert Inul ni. Tapi itulah tak ada rezeki kan, konsert Inul tu dibatalkan. Tetapi macam saya dengan seorang lagi, Safi, kita orang dah beli tiket. Saya dah beli tiket flight daripada Kuantan. Safi pula dah beli tiket daripada KB. So macam rugilah pula kalau nak cancel, nak refund pula. Macam banyak proses pula kan. And then hotel pun kita orang dah booking. So kita orang proceed je lah. Daripada konsert Inul punya trip, kita tukar kepada Healing in Pening for 24 hours. So sekarang saya on the way nak pergi ke Airport Kuantan. Ini juga merupakan apa kata, first time saya menjejakkan kaki di Airport Kuantan. Saya tidak pernah pergi ke mana-mana tempat melalui Airport Kuantan lah. So this is my first time. So kita tengok macam mana. So, let's go. Okay, sekarang alhamdulillah dah sampai dekat Airport Kuantan. Now kat parking. Like, seriously tak pernah macam pergi dekat airport tu sunyi gila. So, dah sampai. Tengok tu, kat depan tu, Lapangan Terbang Sultan Ahmad Shah. Sunyi kan? So let's go. Kita dari Unite bersama Zulfika, YB kawasan Kuantan. Dia ajak breakfast dulu. Tadi saya ni risau lah dekat warung kita dan kopi. Jomlah kita cuba okay. Makan 2 kali. Kari daging kambing. Kita breakfast bersama Zulfika. Kita makan naan. Dia kuah kari kambing, saya makan kuah kari daging. Marilah kita makan. Ada lagi banyak nasi apa? Nasi berlauk. Sedapnya. Tapi dah kenyang. Kuih-muih pun ada. Masak sedap lah. Berapa rate naan cheese? A terus baginya. Tapi memang sedap. Memang lembut je. Kari tu pun sedap. Datanglah ke sini. Alhamdulillah dah kenyang tadi. So kita dah back to the airport. Tengoklah airport dia, comel saja. So dia ada satu kawasan ni je. Sana adalah international departure. Dekat sana domestic. So kita dah nak pergi boarding. Let's go. Hai.
Alhamdulillah dah baru je touchdown airport KLIA 1. Ya Allah, daripada Kuantan sampai sini saya macam tidur the whole flight. Mengantuk gila. So sekarang nak cari gate untuk next flight ke Penang. Let's go. Go to Penang. Yeay, Alhamdulillah dah selamat sampai ke Penang. Now kita tunggu my cousin Apple and Safi to pick up. Let's go. Akhirnya sudah sampai di Penang dah. Berjumpa dengan, this is Apple. Hello. And this is Safi. Safi. So kita orang nak pergi check in dulu kan? Ya, check in. Ya. Check in dekat Jazz Hotel Penang. So where is the Okay, hotel let's go. locate actually? Apa awak nak cakap tadi Apple? Ada penambahan maklumat lah. Oh. So basically daripada Bayan Lepas ni kita nak ke Georgetown. Georgetown is about 18 km saja. 18 km je. 18 km. Tetapi 1 jam. Welcome to Penang. Begitulah weekend di Penang. Tak apalah. Let's go. Kita orang dah sampai dekat hotel. Hotel mana ni? Jazz Hotel Penang. So kita orang nak pergi check in dulu. Nak refresh dulu apa benda yang boleh. Lepas tu kita nak pergi makan. Dia ada Christmas decoration. Dah naik dah. Kalau pandai main piano, dah perform. Pandai. Basic dah ada. Assalamualaikum. Wow. This is the toilet. Wih, besar toilet dia. Si ada bathtub ha. Nanti kita nak berendam. Wow. Big mirror here. Wardrobe di sini. TV. Okay. Let's see the view. Cantik. Ni dari mana ah? Georgetown. Lambat perempuan ni. Tak buka-buka masalah ni. Yee, aku tak makan semua. Hi, welcome ke bilik Safi. The only princess in this trip. Oh, dia dah siap unpack. Lebih kurang bilik kita juga Tapi nampak dia macam lebih Nampak macam besar sikit lah. Lepas tu aircon pun kan rasa macam kuat lagi ni. Kan kita tak on aircon tadi? Kita on tapi slow. Oh, Dia view apartment.
View apartment. Ke sebab dia tutup ni, kita tadi buka terus. Ya, Hafiz pernah naik cruise tak? Tak. Aku baru nak bercakap, dia orang dah bergaduh dah. So kita orang nak pergi, dah siap check in. Kita orang nak pergi makan. Dia makan kat mana? Irama Dining. Irama Dining. So let's go. Pening hujan lah pula. So entahlah, rasanya not much activity yang kita orang boleh buat. Apalah, kita pergi makan dulu. Kita dah sampai. Belah kanan ni. Sabi, you go first. Dia so cantik. Restoran ni cantik guys. Okay, so makanan kita semua dah sampai. Safi makan apa? I ambil nasi beringin. Nasi beringin. Nasi beringin. Dengan ayam masak merah. No. I forgot something. Ayam bawang merah. Ayam bawang. Kan, Ayam bawang. Tapi dia kata specialized in Penang something lah. Okay, nanti kita beri rasa. Yang ini spaghetti carbonara ayam. Ini apa tadi? Cucu apa? Cucu udang? Cucu jagung. Cucu jagung. Banyak gila. Ni kita punya dessert, coklat lava. Apple punya apa tadi? Apa? Chicken chop. Chicken chop ke apa? Kau tak tahu lah kan? Tapi nampak very yummy. So, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dah kenyang dah. Mana? So berapa rate untuk total kita makan tadi? Per 10? I can say 7.8. 7.8. Safi? I would like to vote 8.5 maybe. 8.5. It's kind of hard. I love it. Yeah. Yourself? Mine is 8. What? 8 per 10. Jadilah 8 kan? Boleh. Okay, so kita nak ke destinasi yang seterusnya. Let's go. Baju Safi memang cantik dan sangat berbaloi dengan harga kan? Salah cakap. Apa maksud anda? Depan Irama tu ada bangunan biru macam gini. Irama tu kat tingkat atas. Tu Irama, kena naik lift kat sini, tingkat 2. Cuba, okay? So kita orang nak pergi buat foot massage, nak healing sikit. Maklumlah, masing-masing stres tak dapat pergi konsert Indon yang dah dibatalkan tu. So kita orang decide nak pergi buat foot massage. So, let's go. Reality. Baru habis urut, ya Allah. Ayah apa? Ginger ke? Ayah apa? Ginger ni dah tersandar dah.
Panas. Paling gila. Red urut. I love Red. here. Daripada 10 I rate 9 point. Wow. Sekejap. This is so nice. 9.85. Almost. Mine is 9. Okay. Cepat minum. Back to hotel room. Aduh, penatnya. Saya seorang je balik hotel malam. Sebabnya Apple dengan Safi diorang nak pergi lepak dekat Batu Ferringhi. Tapi saya tak join, tak larat nak join. So macam hari ni agak exhausted, penat sikit. And then fikir macam esok pagi nak kena bangun awal sebab flight balik ke Kuantan agak awal esok pagi. So tak apalah, saya lepak dalam bilik, kita rest cukup-cukup. Okey lah, itu sajalah kot vlog untuk hari ni. Selamat malam. Hai, selamat pagi. Ya Allah, mengantuk ya. Hari ini 7 Disember. Sekarang baru pukul 4.35 pagi. Tengah tunggu Grab untuk pergi airport. Flight awal macam ni lah. Alhamdulillah sampai KLIA Terminal 1. Seperti biasa, tak tahu apa jadi dalam flight. Tidur dalam flight. Okay, next. Mana Kuantan, mana Kuantan. Ada cerita kelakar Saya duk cari di manakah gate nak pergi Kuantan. Okey, biasanya kita akan tadi saya sebenarnya keluar daripada B6. Lepas tu terus saya nampak this is the nearest screen yang saya tunjuk tadi. Manalah MH1268, tak nampak. Aduh, then teruslah konon ke kiri, konon pergi cari info. Yang sebenar-benarnya ada dah tulis dalam tiket B7 tu kat situ je. Tu B7. Tadi saya dari B6 pergi B7. Itu je. Itulah blur untuk flight pagi. Okay, let's go to B7. Yeay, alhamdulillah dah sampai dekat Kuantan. Maka tamatlah 24 jam berada di sini. 24 jam kita tak sampai 24 jam. So, terima kasih semua yang menonton. Until next vlog. Bye.